Hello. Perkhidmatan analisis berhubung sistem Guru Markets. Mari kita mulakan dengan ringkasan perbadanan. Jika perlu, anda boleh menjeda video. Kami cadangkan melihat setiap parameter syarikat dengan lebih teliti. Sekarang kita akan melihat petunjuk utama syarikat Taisha Gene Therapies Inc., ticker TSHA. Ulasan ini telah dibuat menggunakan data pada 28 Mac 2025. Secara klasifikasi Guru Markets, perbadanan Taisha Gene Therapies tergolong dalam subkategori Neuro. 67 syarikat mengambil bahagian dalam penilaian yang sangat mewakili. Lihat keputusan yang dibuat menjelang akhir video. Keputusan keseluruhan untuk syarikat berkenaan tolak 7.5 daripada 10 mata. Skor purata bagi subkategori ialah 1.5 mata. Jika anda melihat secara meluas, dalam keseluruhan pasaran secara umum, anda boleh melihat bahawa skor purata untuk pasaran saham S secara keseluruhan ialah 1.9 mata. Terhadap markah tolak 7.5 mata daripada Taisha Gene Therapies Inc. Membandingkan pergerakan harga saham syarikat Taisha Gene Therapies dan saham subkategori, kita dapat melihat bahawa lebih 12 bulan saham syarikat Taisha Gene Therapies Inc. menunjukkan dinamik tolak 38.9%. Terhadap perubahan harga dalam subkategori 10.6%. Ini tidak menunjukkan apa-apa dengan jelas, tetapi perlu mengambil perhatian fakta ini. Permodalan pasaran syarikat Taisha Gene Therapies ialah $0.38 bilion. Dan permodalan pasaran subkategori ialah $78 bilion. Taisha Gene Therapies mempunyai bahagian 0.493% dan merupakan salah satu syarikat yang sangat kecil dalam subkategori. Permodalan kunci kira-kira syarikat ialah $0.06 bilion. Dengan permodalan kunci kira-kira subkategori $31 bilion. Taisha Gene Therapies merupakan bahagian sebanyak 0.2%. Membandingkan saham pasaran dan nilai buku, kita lihat perkara berikut. Kongsi Taisha Gene Therapies dalam subkategori apabila menilai permodalan pasaran ialah 0.493%. Nilai buku ialah 0.2%. Iaitu 59% kurang daripada bahagian nilai pasaran. Penilaian bahagian organisasi dalam pasaran dan permodalan kunci kira-kira subkategori buruk, tolak 1 mata. Syarikat yang dikaji mempunyai liabiliti kewangan sebanyak $0.054 bilion. Hutang kepada nilai buku mewakili 90% daripada ekuiti. Keputusan ke atas kewajipan kewangan syarikat boleh diterima 0 mata. Nisbah nilai pasaran saham syarikat kepada keuntungannya ialah 0. Purata dalam subkategori 0. Penilaian nilai pasaran kepada keuntungannya berbanding dengan syarikat dalam subkategori sangat buruk, tolak 2 mata. Keuntungan untuk 12 bulan lepas adalah tolak $89 juta. Pendapatan hadapan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Dan ini sangat negatif untuk harga syarikat. Penilaian penunjuk keuntungan masa depan yang diunjurkan berbanding dengan syarikat dalam subkategori buruk, tolak 1 mata. Nisbah nilai kepada hasil syarikat ialah 46.4. Purata subkategori ialah 4.8, iaitu 867% lebih tinggi daripada purata subkategori. Penilaian nilai pasaran syarikat kepada pendapatannya berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buruk, tolak 1 mata. Hasil selama 12 bulan terakhir ialah $10 juta. Hasil ramalan untuk 12 bulan akan datang tidak diketahui. Ini sangat negatif untuk syarikat. Penarafan penunjuk jualan masa depan yang diramalkan berbanding dengan penunjuk dalam subkategori buruk, tolak 1 mata.
Margin jualan adalah tolak 1068.2% dengan purata untuk subkategori tolak 14.5%. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 1053.7%. Penilaian keuntungan berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian syarikat mengikut bilangan kaki tangan dalam subkategori ialah 0.426%. Ini adalah 16% kurang daripada bahagian permodalan pasaran. Faktor ini menggambarkan ketidakseimbangan dalam nilai pasaran syarikat Taisha Gene Therapies Inc., mungkin ke arah penilaian semula. Jumlah modal bagi setiap pekerja syarikat ialah RM5,279,000. Manakala untuk subkategori $4,564,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 15.7%. Penilaian jumlah modal setiap pekerja berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, 0 mata. Jumlah keuntungan setiap pekerja syarikat adalah tolak $1,223,300. Purata bagi subkategori adalah tolak $138,700. Dan perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 782%. Anggaran keuntungan bagi setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Bahagian hasil bagi setiap pekerja individu syarikat ialah $114,000. Mengikut subkategori $957,000. Perbezaan antara purata subkategori dan prestasi syarikat ialah 739%. Anggaran volum jualan bagi setiap pekerja syarikat berbanding dengan penunjuk syarikat dalam subkategori boleh diterima, tolak 0.5 mata. Volum urus niaga jualan ialah 15.6%, dengan purata untuk subkategori sebanyak 5.8%. Ini adalah penunjuk picit pendek. Penunjuk teknikal RSI 14 menunjukkan tahap 62% bagi syarikat Taisha Gene Therapies. Dalam subkategori tahap ini ialah 53%. Berpotensi, sekuriti subkategori dinilai lebih rendah daripada syarikat Taisha Gene Therapies Inc. Harga saham semasa syarikat adalah lebih kurang $1.89. Anggaran harga konsensus untuk saham syarikat adalah lebih kurang $6.56. Dinamik harga semasa dan ramalan konsensus adalah lebih kurang 248%. Mari lihat jadual pesanan yang tersedia untuk semua orang. Pautan ada dalam komen yang disematkan. Jadual pesanan mengandungi sepenuhnya semua keputusan yang dibuat secara terbuka musim ini oleh sistem penilaian maklumat dan rujukan Guru Markets. Akses kepada jadual pesanan adalah percuma dan percuma, pautan dalam ulasan yang disematkan. Berdasarkan penilaian saham syarikat Taisha Gene Therapies Inc. Sistem bantuan Guru Markets satu keputusan telah dibuat. Buka dagangan untuk kejatuhan pada harga $1.88. Perjanjian itu dibuka kerana syarikat itu mempunyai penilaian yang agak rendah. Penilaian syarikat dibuat menggunakan kriteria penilaian Indeks Hakim. Take profit ditetapkan pada 1.35. Stop loss ditetapkan pada 2.41. Sekiranya pesanan tidak ditutup oleh take profit atau stop loss, maka pesanan ditetapkan secara automatik berdasarkan keputusan sesi dagangan pada 27 April 2025. Atau pada hari bekerja terakhir sebelum tarikh ini. Tikar SUPN akan menjadi pesanan belian utama. Video pada pesanan utama telah pun diterbitkan di saluran ini. Apabila menutup salah satu pesanan yang utama atau mengimbangi,
Pesanan kedua ditetapkan secara automatik. Terima kasih semua kerana menonton hingga habis dan menggunakan sistem maklumat guru Markets. Anda adalah penonton yang paling hebat.